Ada suara ya kak? Aduh, penat kita cakap. Tak dengar. Kenapa Dah. Hello? Ada kak? Alah, kita dah review berapa dah? Nasib baik 4 baru. Okay, sorry kak. Tak ada suara lah. Hai. Okay, kita start balik. Sorry kak. Oh, kita tak tahu. Tak ada suara. Terima kasih kak bagi tahu. Kak Siti Nurfazila. Okey, harga kita hari ni 299 dah termasuk upah. Harga 299 dah termasuk upah. Kalau akak berminat akak, kalau contoh nak lock, kita akan reviewkan satu barang. Akak boleh komen LOCK. Contoh yang ni 313. LOCK 313. Akak boleh screenshot dan hantar dekat Aisyah. Kat bawah kita ada pin nombor Aisyah. Akak boleh screenshot dan hantar dekat Aisyah. Yang ini kita ada Subang ring gantung. Berat dia 1.05. Harga dia RM313. RM313. Yang ini dewasa. Yang ni saiz dewasa. Jarang kan. Susah nak dapat kalau yang ada ni. Gantung ni. Sebab jarang masuk. Yang ni kita ada lah beberapa pieces. Okay, yang ni RM313. Kalau akak berminat, akak boleh lot 313. Siti Nurda. Rantai tangan gelap. Kalau rantai leher tak ada. Maaf kak, rantai tangan dengan rantai leher Pandora kita tak ada stok. Maaf kak, kita tak ada stok. Bit huruf tak ada. Tak ada kak. Maaf kak, bit huruf tak ada. Kalau bits kita ada yang ni. Kak Suaidah. Kita ada bits love ni. Berat dia 1.32. Harga dia RM394. Harga dia RM394 kak. Kalau akak berminat, akak boleh lot 394. Yang ni ada bentuk love. Kalau akak berminat, akak boleh komen 394. Kalau big huruf, kita tak ada kak. Dengan kita ada yang ni. Safety chain Dior. Safety chain Dior. Berat dia 1.36. Harga dia RM406 sahaja. Harga dia RM406 sahaja. Safety chain pun jarang masuk. Yang ni pun ada berapa piece saja. Kalau akak berminat, akak boleh lock 406. Harga dia RM406. Hai kak yang baru masuk. Kak boleh share kak dulu kak. Sama-sama yang kak tengok tu. Kak boleh share dulu. Harga kita hari ni 299 dah termasuk upah. Harga 299 dah termasuk upah. Okay, next kita ke cincin. Yang ni kita ada cincin minimalis. Berat dia 0.85. Saiz 14, harga dia RM254 sahaja kak. Harga dia RM254. Ni bajet 300 je kak. Cantik, minimalis je. Yang suka simple-simple. Yang suka simple, minimalis je. Yang ni lawa. Harga dia RM254 sahaja. Yang ini saiz 14. Dia boleh resize juga. Yang ini boleh resize juga. Kak Siti nak tengok charm atau beads. Charm kita ada yang ni. Beads kita ada yang ni. Kak Siti Ijai kita ada yang ni. Beads 1.32. Harga dia RM394 sahaja. Kita ada beads yang ni. Kalau charm kita tak ada kak. Kita ada safety chain. Kita ada safety chain. Kita ada beads yang ni dengan safety chain yang ni. Safety chain yang ni. Safety chain apa ni? Gucci. Kenapa ni? Ni safety chain Gucci. Berat dia 1.30. Harga dia RM388 kak. Kalau akak berminat, akak boleh lock. Boleh komen kat bawah 388. Kalau charm kita tak ada. Kita ada beads dengan safety chain.
Yang ni harga dia 388. Harga dia 388. Rantai balik cincin sebelum. Review balik cincin sebelum. Kejap agak yang mana? Yang ni ke? Yang ni ke kat Siti Fadila? Sebelum tadi. Yang ni ke kat Siti Fadila? Yang ni cincin kerawan 2.39 saiz dia. Saiz 15, harga dia RM714 sahaja. Harga dia RM714 sahaja. Yang ni kalau Kak Fadila rasa macam kecil, kita boleh besarkan dan kita boleh kecilkan dia. Yang ni kita boleh resize. Selepas resize kita kira harga baru. Berat dia 2.39, harga dia RM714. Sikit semua. Saiz 16 macam ni ada tak? Kejap Kak. Kejap ya Kak, kita tengokkan. Tapi ni boleh besarkan kalau satu saiz. Boleh juga. Kalau Kak Fadila tak kisah yang ni, kita boleh besarkan satu saiz. Biasa kalau satu saiz dia tak berubah sangat lah harga dia. Yang ni boleh resize. Kejap Kak. Kita punya tu tengah check. Hai Kak. Hai. Cincin saiz 15 Kak Nurdani. Saiz 15. Kita ada KLCC. Kita ada KLCC ni Kak. Kak Nurdani. Kita ada KLCC full gold 3 layer 1.50 saiz 15. Harga RM448 sahaja. Harga RM448 sahaja. Yang ni pun boleh resize. Yang ni saiz 15. Yang ni full gold lah. Kalau biasa ada yang ada chrome. Kalau full gold ni jarang lah kalau masuk. 1.50, harga dia RM448 sahaja. Kalau Kak berminat, Kak boleh lock 448. LUCK 448. Okey Kak, welcome. Kejap Kak, nanti kalau Kak nak WhatsApp Aisyah terus pun boleh Kak Siti Fadila. Boleh nanti dia. Kalau resize tak ada Kak. Tak ada upah potong kalau Kak buat terus. Nanti kita kira harga selepas resize. Maksudnya nanti kalau macam kita timbang balik dah kira harga. Kira balik lah harganya. Mungkin berat dia berubah dah sikit. Kalau satu saiz biasa tak berubah sangat. Okay, yang ni kita ada cincin koko. Koko stampin, berat dia 1.59. Yang ini saiz 14, harga dia RM475. Harga RM475. Yang ni tak boleh resize sebab dia jenis stampin. Yang ni tak boleh resize, hanya saiz 14 sahaja. Harga dia tak ada. RM475 sahaja Kak. Yang ni harga dia RM475 sahaja. Kalau Kak berminat, Kak boleh lock 475. Kak Siti Fadila, yang ni tadi kita tak ada saiz 16. Yang ni boleh resize lah. Kalau Kak berminat, Kak boleh resize. Kejap je buat. Ataupun nak WhatsApp Aisyah terus pun boleh. Nanti Kak deal dengan Aisyah. Nak resize ke macam mana. Saiz 16. Yang memang saiz 16 tak ada. Kalau Kak nak WhatsApp Aisyah terus, Kak boleh tekan link kat bawah. Nanti bagi tahu Aisyah Kak nak tengok yang ni ataupun nak resize, Kak boleh bagi tahu Aisyah lah detail. Hai Kak yang baru masuk, Kak boleh share dulu Kak. Tengok gelang lipan ni belakang. Lipan yang ni. Yang ni koko lipan lah Kak Hawa. Yang ni koko lipan.
Yang ini koko lipan, berat dia 5.15, panjang dia 17 cm, lebar dia 0.7, harga dia RM1,539 sahaja. Harga dia RM1,539 sahaja. Okay, yang ni dia jenis kosong jenis hollow, dia tak padu lah kak. Tapi dia cantik je. Dia simple je, dia tak besar sangat. Harga dia RM1,539. Yang ni berat dia 5.15, panjang 17 cm, harga dia RM1,539. Yang ni pun boleh potong. Yang ni boleh potong. Hai Kak. Hai Kak Fi. Hai. Baru join, tak apa. Kita baru je. Harga hari ni 299 per gram dah termasuk upah Kak. Kalau Kak yang baru masuk, harga kita hari ni 299 dah termasuk upah. Hai Kak-Kak yang baru masuk, harga kita 299 dah termasuk upah. Okey Kak, kita ke seterusnya dengan rantai tangan bubut. Yang ini rantai tangan bubut, berat dia 2.58, panjang dia 17 cm, harga dia RM771 sahaja. Harga 771. Kalau akak berminat, akak boleh LOCK 771. LOCK 771. Yang ni pun rantai tangan bubut ni pun jenis hollow juga, dia tak padu lah. Yang bajet bawah 1000 saja kak. Yang ni bajet bawah 1000. Kak Finelli, cincin saya 14 tahun 15. Sekejap kita tengok. Yang ni kalau akak berminat, akak boleh lot 771. LOCK 771. Saiz 14, 15. Tujuannya Tijah, Subang ada kejap ya kak. Tadi kita dah ada review dah. Kak Nelly tadi, Finelli, kita ada yang ni. Kita ada yang ni 14, yang ni 15. KCC ni 15. Harga dia RM448 sahaja. Harga dia RM448. Yang ni Koko Stampin, harga dia RM475. Yang ni saiz 14 lah kak, bukan 14,5. Yang ni harga dia 448 dengan 475. 475. Kalau Kak Nelly berminat ataupun nak tengok design lain, kakak boleh bagi tahu lah, nanti kita akan tengokkan. Harga dia RM448, harga dengan seterusnya 475. Bawah 500 je kak, akak boleh dapat cincin yang macam ni. Subang ada kat? Sekejap ya, Subang kan nak Subang macam mana tu? Kita ada Subang paku dengan Subang ring satu lagi. Yang ni kita ada Subang ring. Yang ni untuk dewasa boleh? Boleh. Yang ni dewasa boleh, tapi tengok pada cuping jugalah. Takut ada yang jenis besar, takut tak muat lah. Kalau jenis besar takut tak muat. Yang ni berat dia 0.58. Harga dia RM173. Harga dia RM173 sahaja. Yang ini dia ada design. Kalau yang tadi tu dia plain je. Yang tadi tu dia punya masa tak ada suara. Yang ni dia ada corak lah design. Harga dia RM173. Dengan yang ini kita ada yang gantung, ring gantung bulat ni. Harga dia RM313. Harga RM313. Berat dia 1.05. Hai kakak yang baru masuk, akak boleh share dulu. Akak boleh share harga kita hari ni 299 dah termasuk upah. 299 dah termasuk upah. Okey kak, next kita ada Subang ni.
Subang satu lagi kita ada subang paku lollipop. Subang paku lollipop. Berat dia 1.03, harga dia RM307 sahaja kak. Harga dia RM307 sahaja. Yang ni subang paku lollipop. Yang ni yang paling simple. Dewasa boleh pakai. Kanak-kanak pun boleh pakai. Ni subang lollipop 1.03, harga dia RM307 sahaja. Kalau kak berminat yang ni, kak boleh lock 307 kat bawah. Kak boleh LOCK 307. Okay, next kita ada rantai leher. Yang ni kita ada rantai leher snake skin. Kita ada rantai leher snake skin. Yang ni pun jenis hollow juga. Berat dia 4.81, panjang 44 cm. Harga dia RM1,438 sahaja kak. Harga dia RM1,438 sahaja. Kalau kak berminat, kak boleh komen kat bawah 1438. Kat sini dia ada berpasir dengan plain. Pasir dengan plain. Kenapa dia panggil snake skin? Sebab dia macam kulit ular. Yang ni harga dia RM1,438 sahaja kak. RM1,438 sahaja. Kalau kak berminat, kak boleh lock 1438. Okay, next seterusnya kita ada rantai leher gila-gila. Yang ni kita ada rantai leher gila-gila. Yang ni rantai leher gila-gila ni sejenis padu. Berat dia 4.29, panjang dia 45 cm. Harga RM1,282 sahaja. Harga RM1,282 sahaja. RM1,282 sahaja. Tengok kilat dia pun lain dah kalau padu. Berat dia 4.29, harga dia RM1,282 sahaja. Yang ni kalau kau nak buat basahan, okey je. Dia padu. Harga dia RM1,282 sahaja. Hai kak yang baru masuk, akak boleh share dulu kak. Sambil-sambil tengok, akak boleh share dulu. Harga kita hari ni 299 dah termasuk upah. 299 dah termasuk upah. Okey, yang ni kita ada rantai tangan boba bajet. Berat dia 8.19. Harga dia RM2,448 sahaja. Panjang dia 16 cm kak. Dia macam separuh curve kat tengah ni. Bila kita pakai macam ni. Dia terletak je. Bila kita pakai dia terletak je kat tengah-tengah tu. So tak susah nak dia tak bergerak lah ke bawah, ke tepi ke. Kalau biasa dia bergerak. Yang ni dia terletak je dekat tangan terus. Harga dia RM2,448. Berat dia 8.19. Panjang dia 16 cm. Harga dia RM2,448 sahaja. Kalau kak minat boba bajet ni, kak boleh lock 2448. LOCK 2448. LOCK 2448. Okay, next seterusnya kita ke rantai tangan budak. Rantai tangan budak ni kita ada. Hai Kak Syuhada, hai Kak Safia. Kak boleh share dulu sambil-sambil tengok. Kak boleh share dulu. Yang ini kita ada lipan. Lipan kait 2 untuk rantai tangan budak. Berat dia 3.07. Panjang dia 14 cm. Lebar dia 0.5. Harga dia RM917 sahaja. Harga RM917 sahaja. Ini pun jenis hollow juga kak. Yang ni dia tak padu, dia jenis hollow juga.
Yang ni pun jenis hollow juga, dia tak padu. Di ujung ni pun siap ada loceng lagi. Siap ada loceng lagi. Berat dia 3.07, harga dia RM917 sahaja. Harga dia RM917 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lock 917. Yang ini rantai tangan budak 917. Next, seterusnya kita ke rantai leher. Yang ini kita ada rantai leher gajah licin. Berat dia 4.58, panjang dia 45 cm. Harga RM1,369 sahaja. Gajah licin juga sejenis yang hollow juga. Ini jenis hollow juga. Berat dia 4.58, harga RM1,369 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1369. LOCK 1369. Yang ni panjang dia 45 cm. Kalau dewasa pakai, okey lah, dia tak terlalu panjang. Kalau tak suka yang jenis labuh, yang paras dada je, boleh lah kalau 45 cm. Kalau nak labuh sikit dalam 50, 22, 55 gitu lah. Kalau yang tak nak panjang sangat, 45 cm dah okey. Yang ni untuk budak pun boleh. Harga dia RM1,369 sahaja. Hai kak yang baru masuk, akak boleh share dulu kak. Sambil saya tengok, akak boleh share dulu. Harga kita hari ni 299 dah termasuk upah. 299 dah termasuk upah. Okey, next kita ada rantai leher tulang belut. Berat dia 4.49, panjang 52 cm. Harga RM1,345 sahaja. Harga RM1,345 sahaja. Tulang belut sejenis yang padu juga. Kalau akak nak buat basahan pun, insya-Allah tahan lama. Ini tulang belut. Walaupun dia kecil, dia tahan. Dia padu. Berat dia 4.49, harga RM1,345 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lock LOCK 1345. LOCK 1345. LOCK 1345. Okay, next seterusnya kita ada loket. Yang ini kita ada loket diamond cut. Loket love diamond cut. Berat dia 1.11. Harga dia RM331 akak. Harga dia RM331 sahaja kak. Harga dia RM331 sahaja. Dan ini loket love diamond cut. Dia tak terlalu besar, dia just nice sahaja. Tak kecil sangat, tak besar sangat. Berat dia 1.11. Harga dia RM331 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lock 331. Okay, seterusnya kita ada loket juga. Yang ni loket love bingkai. Berat dia 2.78. Harga dia RM831 sahaja kak. Ni love bingkai. Harga dia RM831 sahaja. Dia kat luar je lah. Dalam tu dia kosong. Berat dia 2.78. Harga dia RM831 sahaja. Kalau akak berminat love ni, loket love ni, akak boleh komen kat bawah LOCK 831. LOCK 831. Hai Kak Zainul, hai Kak Normala. Akak boleh share dulu Kak. Akak boleh share dulu. Seterusnya kita ada rantai tangan sawo.
Yang ini kita ada rantai tangan sawo. Berat dia 12.20, panjang dia 20 cm. Harga dia RM3,647 sahaja. Harga dia RM3,647 sahaja. Sawo ni dia jenis kosong juga agak. Jenis hollow juga. Yang ni dia jenis plain. Kalau biasa tu dia macam ada diamond cut gitu. Yang ni jenis plain. Wah. Kalau yang nak ada love, kita tak ada kan? Cuma kita ada satu love je di ujung ni. Yang ni tak ada lah. Biasa ada full love dengan satu love. Harga dia RM3,647 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lot 3647. LOCK 3647. Okay, next kita ada cincin. Yang ni papan pasir. Berat dia 1.97, saiz 12. Harga dia RM592 sahaja. Harga dia RM592 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lot 592. Yang ni jenis stamping juga ya kak. Yang ini jenis stamping, hanya saiz 12 saja boleh pakai. Dia tak boleh resize juga. Dia ada chrome, ada putih. Kalau tak nak putih, kita boleh goldkan. Kalau tak minat putih, kita boleh goldkan. Kita jadikan semua gold. Harga dia RM592 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lock 592. Okay, next kita ada satu lagi rantai tangan gila-gila. Rantai tangan gila-gila. Berat dia 3.35, panjang dia 17.5 cm. Harga dia RM1,001. Kita bagi harga RM1,000 je lah kak. Kita bagi RM1,000. Berat dia 3.35, panjang 17.5. Yang ni pun jenis padu juga. Dan si ada loceng di hujungnya. Tangan gila-gila. Jenis padu. Harga dia RM1,000 sahaja. Berat 3.35, panjang 17.5. Kalau akak berminat, akak boleh lock RM1,000 sahaja. Hai Kak Laura, hai Kak Leha, hai Kak Alia. Akak boleh share dulu. Tapi kita dah nak habis. Okay, next kita ada rantai leher mesin. Rantai mesin berat dia 5.41, panjang 52 cm. Harga RM1,619 sahaja. Harga dia RM1,619 sahaja. Yang ni pun jenis padu juga. Walaupun dia kecil, dia padu dan tahan lah kalau nak pakai harian. InsyaAllah tahan untuk harian. Harga dia RM1,619 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1619. LOCK 1619. Okay, next kita ada loket. Yang ni kita ada loket pasir love bunga tengah 0.94. Harga dia RM281 sahaja. Harga RM281 sahaja. 0.94. Harga dia RM281 sahaja. Yang ni loket love pasir. Tengah-tengah kita dia ada bunga. Belakang pun sama. Harga dia RM281 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh lock 281. LOCK 281. Okay, next kita ada satu lagi cincin. Siapa ni? Sila. STM ni. Okay, yang ni kita dah bawa satu cincin STM. Berat dia 3.86, saiz 16. Harga dia RM1,100 sahaja kak. Harga dia RM1,100 sahaja. Yang ni kita tak boleh resize. Yang ni memang boleh pakai saiz 16 saja. Yang saiz 16 saja boleh pakai.
Dia macam KLCC tapi bukan. Dia silang gitu lah. Berat dia 3.68, saiz 16. Harga dia RM1,100 sahaja kak. Yang ni cincin design STM. Harga dia RM1,100 sahaja. Kalau akak berminat, akak boleh log 1100. LOCK 1100. Okay, last kita ada loket Love Diamond Card. Yang ni saiz kecil saja. Berat dia 0.73. Harga dia RM218 sahaja. Harga RM218 sahaja. Berat dia 0.73. Harga RM218 sahaja. Yang ni yang tadi tu yang sedang, yang ni yang kecil. Yang ni yang saiz S. Kalau akak berminat, akak boleh lot 218. LOCK 218. Okey kak, barang kita dah habis untuk hari ni. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi esok dan seterusnya lah. Kat sini kita nak ingatkan lagi, akak kena hati-hati bila ada jumpa je emas Anwar harga lelong lah untuk pajak gadai apa semua tu. Akak kena hati-hati lah, biasa tu scammer. Dan akak juga kena tengok harga. Kalau harga yang tidak masuk akal sangat-sangat murah tu, itu adalah scammer. Dengan hati-hatilah kak. Sebab ramai sekarang yang ambil kesempatan untuk cari lebih duit dengan cepat. Gitu. Okey kak, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi. Maaf kalau ada tersilap ke, terkasar ke, tak terbaca komen ke. Saya minta maaf dan Assalamualaikum.